Assalamualaikum dan hai semua. Welcome back to The Wanisha Family. Okay, so adik-adik apa khabar? So untuk minggu ni kita ada video yang hari tu. Okay, hari tu kan Mami kalah dengan Alisha. So hari ni Alisha boleh control Mami untuk 24 jam. Okay, tapi akan ada bajet lah. Kalau tak nanti sekarang dia minta yang bukan pula. Okay, so dia kasi Mami dah listkan bajet. Okay, satu ni ada 100, satu lagi ada 300. So Alisha, pilih dulu. Okay, so ni ada 2 kertas. Alisha pilih satu kertas dulu. Jangan curi-curi tengok. Okay, tunjukkan kat subscriber. Okay, Alisha dapat berapa? Berapa? Oh, okay, tengok tu. Tak nampak tu. Okay, Alisha berjaya dapat 300. Patutnya Alisha ambil yang ni tadi. Yang ni 100 lebih kurang. Aduh, taklah. Lepas kita pergi makan juga. Okay. So Alisha nak makan apa? Pergi jalan. Pergi tengok dulu kat ada makanan. Okay, kita nak tengok dulu. So, jom kita masuk. Okay, so Alisha dah pilih kedai apa Alisha makan? Food Empire. Jom, kita nak makan dekat Food Empire. Jom. Nak yang ni? Ha? Okay, so Alisha nak makan sizzling. Okay, korang, makanan pun dah sampai. Tada! Alisha, Ya. baca doa makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okay, jom kita makan dulu Aisyah makan sizzling mi dengan air ais lemon tea. Kita dah pemakan, dah kenyang tak? Kenyang sangat. Okay, so sekarang ni kita nak pergi mana pula? Kedai tu. Alisha nak pergi kedai Green Party. So jom. 2,000 years later. Okay, so sebelum sampai ke Green Party dia dah nampak kedai ni. Kedai apa ni? Box Hunt. Kedai Blind Box. So dia nak masuk kedai ni dulu. Okay. Aisyah tahu tak bajet Aisyah tinggal berapa? Tak tahu. Tinggal lagi 280 macam tu je. Sikitnya. Okay, jom. Okay, so dekat sini Alisha nak beli 3 barang ni. Yang ni Cry Me Ocean. Lepas tu apa lagi? Keeper. Squishy ni. Squishy. So kita tengok harga dia berapa nanti. Okay Alisha? Okay, jom bayar. Okay, so dekat sini Alisha dah belanja 153 tau. Okay. So balance Alisha ada lagi dalam 129. Okay tak? Tak. Okay, so lepas ni nak pergi mana? Nak pergi kedai Green Party tu. Okay, jom kita pergi kedai Green Party. Aku tak tahu akan beli ke tak. Okay. Okay, so dekat kedai Green Party ni beli apa? Tak. Okay, tak jadi beli. So lepas ni nak pergi mana? Watson. Okay, jom kita pergi Watson pula. Jom. Kita dah beli dah dekat Watson. Aisyah beli 2 ni. Glad to Glow. Okay. So dah belanja RM54. So sekarang Alisha ada lagi balance Ringgit. 70 lebih lah. So Aisyah nak buat apa lepas ni? Pergi Toys R Us. Toys R Us. Okay. Kita nak pergi Toys R Us. Jom. DIY. DIY. DIY betul? Ya, DIY. Okay, jom. Okay, Alisha dah beli dah barang dekat DIY ni. So dah cukup dah apa yang dia belanja hari ni, dah RM300. Okay Alisha, macam mana? Oh, banyaknya beli. Dah 300 tau. Nak pergi makan dessert. So kita dah habis dah belanja Alisha ni, RM300 dah habis. Okay tak? Happy tak? Happy. Okay.
Untuk adik-adik yang belum lagi follow, jangan lupa Like, subscribe, share, komen dan turn on notification. Okay, kita jumpa lagi dalam next video. Bye-bye. bye. Tadi intro tak cakap.